Kau prank aku, kau orderkan saya aku Grab. Daus, aku sampai KLIA sudah aku cakap, Abang Anas di mana? Langsung marah voice. Daus ada Grab tuh di depan KLIA, tunggu. Ini nomor flatnya. Tak masalah bang, okey je. Biasa je. Grab pun Grab lah. Okey je. Suka. Aku suka je. Okey je bang, tidak masalah. Kereta je kan? Yang nyamuk, sorry. Sapo ya. Grab Premium, adakah Grab Premium? Apa Badaus? Janji sampai kayaknya, janji sampai. Lepas tu bayangkan kita, aku boleh ambilmu. Ya ke Sally? Sally, kalau ambil aku buat banner tau. Tahu banner? Kalau kami di Sabah panggil banner. Banner yang kalau orang menjual-jual kan guna banner. Boleh situ. Daus Bajo, I'm here. Signboard. Rumah dekat je dengan airport. Oh, tak apa main-main. Tak apa guna banner. Sok. Alah, kau fikir kau agung. Okay. Lepas aku pergi rumah Bang Anas kan, contohlah sampai saya di rumah Bang Anas. Turun aku dari Lamborghini-nya. Buka, naik ke atas kan, pintunya kan bukan macam pintu-pintu kereta kita yang kampungan, tapi naik kereta murah aja. Oh, bolehlah nanti aku guna pirate. Aku buka sebegini. Aku tengok, Abang Anas, this is your house? So Abang Anas cakap, Abang Anas cakap, Oh my god, so big and so pretty. Oh my god. Lepas tu aku turun sudah, naik di atas. Disambut sudah aku oleh mana tahu ada mama Abang Anas kah. Assalamualaikum nak, selamat datang. Waalaikumsalam makcik, Assalamualaikum. Terima kasih makcik. Masuk sudah aku. Ada suruh makanan di meja. Makanan bread and kebre. Makanan di meja. Aku keliru sama makan apa. Ya Allah, mejanya pula dari sejauh mata memandang tu, dari ujung sana sampai ujung sana, semua full makanan. Daripada dessert, appetizer. Appetizer kan namanya. Dessert, appetizer, yang kerang-kerang punya, laut-laut, segala sausage, segala brand sausage ada, nugget pun ada. Pas ada roti-roti. Aku cakap, oh my god, Bang Anas, there's so many food here. Why? I'm not eating a lot of food. But yeah, I'm starving right now, so can I eat right now? But I said, oh yeah, of course. Go. Okay, aku duduk sudah. Ambil sudah apa tu yang apa namanya? Kalau yang di restoran-restoran tu yang begini berdiri, Daus, ya. Kalau restoran-restoran yang begini berdiri di mejanya tu, dilipat-lipat, apron. Ya, apron begini. Lepas tu Abang Anas, Daus, kejap, dapat dulu makan. Wait. Diambilkan, lepas terus begini. Letak di sini ke kan? Tak di sini ke. Macam, oh, okay. Lepas sudah sendok, garpu, pisau, parang, cangkul, semua dari situ. Jenis jenis kan, sendok-sendok yang di situ. Berjenis jenis. Aku ambil sudah daging wagyu di depanku tu. Yang daging wagyu masak kicap. Potong nasi sikit, ambil daging wagyu. Ya Allah, sedapnya. Bukan apa-apa kita berangan kan. Itu tu. Dah kan nak aku berhenti tu senyum. Imajinasiku ni kuat. Lamborghini. Nak payahlah makanan tu Lamborghini tu bah. Sekali seumur hidup batu naik.
Bang, bolehkah kalau aku dalam keretamu kan bang, aku rakam-rakam, aku mau post di status WA aku, boleh? Oke geng, alhamdulillah sudah sampai di KL dan ya naik Lamborghini. Boleh lah dong. Status WhatsApp. Sama satu bang, kalau macam sampai situ rumahmu kan bang, aku bergambar pas sekejap sebelum turun dari keretamu. Buka tuh pintu Lamborghini-mu, aku keluar kakiku baru aku bergambar ala duduk tuh, baru pakai spek mata yang gitu-gitu, paham kan bang? Macam yang begini-gini tuh. Macam begini bang, mana spekku? Macam begini. Cih, nampak tepi-tepi begini. Pas buka-buka begini, tengok jam. Lepas aku cakap, oke, untuk korang yang nak join trade, boleh join trade dengan kita. Kita akan ajar daripada A sampai Z. Jadi kalau korang nak jadi trader macam aku yang berjaya, tengok belakang ni Lamborghini ni hasil daripada trader aku. So kalau korang nak, boleh tekan link di bawah. Tak apa, main-main dah selesai. Tak main-main. Tiba-tiba jadi trader. Lah. Tak ada bang. Biasa kan begitu. Sok lah Daus ni. Tak bang, main-main. Kan guys. Serba salah dia. Ibu kencing masih di dalam, ada pegang karipapnya mak. Ada kipas. Masa ada boleh mukul aku kalau tengok cara berspek mata bang. Macam Tamil. Macam robot-robot Tamil tu kan. Handsome ada. Keluar hitam. No. Itu muka aku deh. Ada bangsa. Assalamualaikum. Hai dah salam dari Tuaran Kak. Iya. Sampai tua ni nampak. Dia pegang sudah karipapnya mak. Nanti kencingkan dirimu. Hilang gua suara tu. Saya ada dekan. Dia lah karipap mau bilang si Daus. Pegang iya, dia. aku Awas. pegang memang. Satu Takut kali nanti itu locok. Satu kali kau menganga tu keluar. Kencing sudah sedia belum? Asal jadi Pakistan dulu. Tak, malah kau pecah. Sorry guys. Tadi ada gelas. Sorry ada gelas tadi pecah. Sorry lah kalau kamu terdengar kan, sorry. Pecah kahaknya. Enggak, bukan aku punya kahak. Musimnya bang, musimnya. Kejap ya. Bayangkan kalau kau bersama-sama cewekmu, kau nampak muka cewekmu nampak muka baru cakap, sayang, bau pecah. Baru terlempar di sedikit pipinya. Sayang kejap. Blushnya mau tak rata. Basah lah batu. Bekas spray apa tuh namanya? Kenapa baca? Apa itu namanya? Di rumah dia apa gila? Lelaki. Masih calo di rumah dia. Tanganmu dia. Dia nak ngambil kau pakai mana pelik. Dia tengok. Macam nangkap. Ngambang. Ngam je kalau rambutnya dilah, rambutnya tu macam lain, macam nangkap mukanya. Iya, kasihan kau dek. Ada spek mata ni kau pakai. Yang mana ada spek mata kita tu? Ay, Nah ini okey sikit macam lalat. Ada dia spek mata kami ni kan. Oh itu macam Tamil hero sudah dia memang. jadi pakai sandal asrul. Coba. Nak ngam-ngam kau pakai spek mata.